Ramadan dah nak dekat. Tuan-puan dah sedia ke kurma tahun ni? Kurma ajwa. Ada orang dia berminat kurma ajwa. Ada orang yang dia berminat dengan kurma safawi. Ada orang dia berminat dengan kurma makjul. Ada orang yang dia suka dengan kurma maryami dan bermacam-macam jenis. Kurma tangkai pun ada orang yang berminat dengannya. Kan? Jadi kami di Al-Hijaz Universal, kami adalah pengimport dan pembekal kurma kepada tuan-puan. Sama ada tuan-puan nak beli runcit, nak buat OEM, nak buat kotak-kotak kecil. Kami ni bawa daripada kota suci Madinah. Kami pilih buah kat sana. Lepas tu kami masuk ke kilang di sana, proses. Lepas tu kami bawa ke Malaysia guna kontainer sendiri. Semua 40 feet punya kontainer bawa sampai ke Malaysia, masuk dalam gudang kurung kami untuk pastikan dan kekalkan kesejukan dia punya kualiti dia. Dan lepas tu bila ada order, kita akan keluarkan sikit-sikit. Ada satu hari 500 kilo, ada satu hari 1 tan. Ni kalau dekat-dekat dah nak Ramadan, banyaklah, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan yang berminat dapatkan segera daripada kami, InsyaAllah. Once tuan-puan order, kami siapkan dengan yang begitu cantiknya, sorting balik kurma dengan begitu cantiknya, dan kami hantarkan kat tuan-puan. Dah packaging saya, kami hantar kat tuan-puan, InsyaAllah ta'ala. Dapatkan segera daripada Al-Hijaz Universal. Tuan-puan nak buat OEM, tuan-puan nak buat hadiah Ramadan dan sebagainya, semuanya kami Alhamdulillah boleh uruskan, InsyaAllah ta'ala. Dapatkan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.